Fatihah. Dan saya, Somaya Kuiban, Wartawan Press TV dengan kerjasama Media Tuspa Negeri Melaka pada hari ini. Kini kami berada di SK Durian Tunggal bagi perkemahan integrasi dan pertandingan kemahiran Tunas Pertahanan Awam Malaysia, TUSPA. Peringkat Negeri Melaka kali pertama pada tahun 2026 pada 12 Jun sehingga 14 Jun. Terdapat 141 murid di pelbagai sekolah di dalam sekitar Negeri Melaka. Terdapat pelbagai pertandingan yang diadakan, antaranya pertandingan kawat kaki, asas menyelamat dan pertolongan cemas, pertandingan ikatan tali dan akhir sekali pertandingan pengusian bangunan. Bersama saya yang setia Lieutenant Kenal Pertahanan Awam, Tuan Kamarusyah bin Muslim, Pengarah APM Negeri Melaka. Apa khabar Tuan? Atau baik, Alhamdulillah. Bolehkah saya bertanya satu soalan kepada Tuan? Boleh. Baik, apakah harapan Tuan terhadap murid-murid yang menyertai program ini dalam membentuk generasi yang berdisiplin dan berkemahiran dalam aspek keselamatan serta pertahanan awam? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, harapan saya mewakili Angkatan Pertahanan Malaysia Negeri Melaka kepada pelajar-pelajar dan atau murid-murid yang menyertai program ini, program perkemahan TUSPA peringkat negeri, supaya murid-murid yang menyertai ini akan dapat menerima ataupun menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dalam pertahanan awam, pengalaman-pengalaman yang ditempuhi sepanjang perkemahan, supaya membentuk asas jati diri yang lebih baik, cintakan negara, agama dan bangsa, supaya dapat bersedia ataupun bersiap siaga dalam menghadapi apa sahaja kecemasan atau bencana kepada diri sendiri, kepada ahli keluarga tersayang, kepada komuniti, kepada sekolah dan seterusnya kepada masyarakat keseluruhannya. Dan semoga dengan penyertaan ini, selain membentuk jati diri yang baik, nilai-nilai murni juga dapat diserap dengan baik dan dapat membentuk disiplin diri yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar TUSPA, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Okay. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama Press TV. Ya, sama-sama. Bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Puan Fairuz binti Kamaruzaman, Pegawai Teknikal TUSPA Melaka. Boleh Puan kongsikan apakah antara cabaran yang perlu diatasi bagi menjayakan program ini? Terima kasih Adik Asma. Okey, cabaran yang perlu saya hadapi untuk menjayakan program ini ialah cuaca. Memandangkan cuaca pada 2-3 hari ini hujan, saya berasa sangat susah hati. Jadi alhamdulillah cuaca pada sepanjang program berlangsung sangat baik, dan hujan, kalau hujan pun hujan sekejap je dan tidak lebat. Okey, cabaran yang kedua adalah dari segi persediaan murid. Jadi saya sangat risau tentang persediaan murid memandangkan TUSPA adalah satu badan uniform yang baru di Melaka. Jadi yang disampaikan mungkin ada yang tidak berpengetahuan dan tidak pernah menyertai program-program sebelum ni. Jadi apa yang saya buat ialah saya meminta guru-guru penyelaras untuk mendapatkan khidmat daripada APM daerah masing-masing. Alhamdulillah, semua kerisauan saya untuk menjayakan program ini berjalan lancar. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama Press TV. Sama-sama. Bye. Sampai di sini sahaja perkemahan pada kali ini. Jumpa di episod yang akan datang. Bye.